amalan yang mana bukan setakat badan anda kuat, bahkan wajah anda akan bercahaya, wajah anda akan mengeluarkan aura yang bagus. Mudah kita nak sekarang ni mesti orang buat kuih kan, bulan puasa orang buat kuih, nak jual semprit lah, nak jual ni macam-macam dan semua. Maka ni penting kita kena ada wajah berseri. Tambah-tambah tak lama kita nak raya pula kan. Nak raya tu okey. Kita perlukan wajah yang berseri-seri pada raya, orang tengok kita mula seronok apa semua kan. Jadi Ustaz akan kongsi pada 8 bulan 3 ni tuan-tuan semua Ustaz akan kongsikan satu amalan, dia panggil amalan apa? Amalan seri memukau jiwa. Oh lah, cantiknya nama. Sedahlah seri, orang tengok kita memukau jiwa orang yang melihat tu. Ini penting tu semua. Jadi kalau kita pergi raya, rumah orang ke, orang tengok, kenapa dia nampak seri lah wajah wahnian. Jadi di samping kita develop, kita bangunkan rohani kita, dan dia dengan amalan ni akan menyerahkan lagi kecantikan kita, keayuan kita, kehandsaman kita. Bukan perempuan aja, untuk lelaki pun boleh ni. Bukan ni khas untuk perempuan, untuk lelaki pun boleh juga. Sebab seri ni boleh memukau jiwa. Amalan yang mudah, amalan yang mudah, pendek, tetapi semua memberi kesan yang kuat kepada sesiapa yang memandang wajah anda dalam seri memukau jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.